Baiklah, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti yang kita janjikan daripada awal rancangan, kita akan membawakan satu topik yang menarik hari ini, iaitu mengenai operasi piramid. Kalau kita imbau kembali, apakah itu operasi piramid? Ianya berlangsung pada sekitar tahun 2011, seperti yang Izu katakan. Dan ianya berlaku ketika konflik Arab Spring. Dalam misi tentera kita untuk membawa pulang rakyat Malaysia. Pada ketika itu dan sudah pastinya siapa yang mengingat lagi pada bulan Februari 2011 banyak situasi yang di luar jangka. Apapun kerajaan Malaysia mengambil kesempatan menghidupkan operasi piramid ini bagi mengeluarkan rakyat Malaysia lebih kurang dalam hampir 9,000 kalau tak salah saya yang menjadi dikeluarkan. Baik, yang menjadi dievakuasi. Baik, kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada hari ini, ATM di Padang Pasir operasi piramid. Kita bersama dengan tetamu yang juga merupakan salah satu pilot C-130 yang terlibat secara langsung bagi misi tersebut. Kita ada Ketua Staf Markas Wilayah Udara 2 ataupun MAU Wilut 2, iaitu Brigadier General Muhammad Jafri Subo TUDM. Assalamualaikum tuan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi tuan. Okey tuan. Saya rasa tuan pun tak perlukan pengenalan yang sangat panjang lah, sebab this is your forte. So tuan, mungkin secara umumnya mungkin rakyat Malaysia ataupun generasi sekarang yang tak sedar berkaitan dengan operasi piramid ni, mungkin tuan boleh kongsikan secara ringkas pada 2011 MKN menghidupkan operasi piramid ini. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernama, kepada Izzul Hidayah di atas segmen yang dia adakan pada hari ini untuk saya berkongsi pengalaman untuk operasi piramid. Okey, piramid ini merupakan misi kemanusiaan dan misi evakuasi rakyat Malaysia dari Mesir ke Jeddah ketika negara itu dilanda pergolakan politik. Yang mana pada waktu itu komunikasi terganggu, pergerakan terbatas. So kerajaan telah memutuskan untuk melancarkan piramid untuk kita melaksanakan evakuasi, membawa rakyat Malaysia keluar daripada kawasan konflik itu. Jadi Angkatan Tentera Malaysia, khususnya TUDM, telah ditugaskan untuk menerbangkan pesawat C-130 dari Malaysia ke Jeddah dan membuat penerbangan ulang-alik untuk evakuasi daripada Kahira dan juga Iskandaria. So dan kita berjaya melaksanakan sebanyak 18 penerbangan ulang-alik dan berjaya membawa seramai 3,482 rakyat Malaysia daripada Kahira dan juga Iskandaria. Jadi banyak cabaran daripada operasi tersebut lah. So basically piramid itu adalah operasi evakuasi rakyat Malaysia dari Mesir dibawa ke Jeddah dan transit di Jeddah dan dibawa ke Kuala Lumpur. Jadi kita nak tahu juga peranan tuan dalam operasi tersebut. Mungkin tuan boleh ceritakan peranan tuan dan juga pengalaman yang tuan lalui ketika itu. Okey, pada 2011 saya masih berpangkat Major. Saya merupakan salah seorang juruterbang C-130 di nombor 20 Squadron Pangkalan Udara Subang. So peranan saya juga telah terlibat dengan bermacam-macam misi lah untuk misi evakuasi selain daripada piramid lah. Cuma piramid ini adalah pada skala yang besar. Jadi peranan saya adalah salah seorang juruterbang untuk pesawat yang pertama yang berlepas dari Pangkalan Udara Subang ke Jeddah, yang mana kami perlu melalui ke Maldives dan juga ke Abu Dhabi sebelum kami sampai ke Jeddah. Dan peranan juruterbang bukan sekadar menerbangkan pesawat saja. Dia perlu memastikan perancangan penerbangan, perancangan muatan bahan api, di mana landasan yang kita akan pergi, landasan yang untuk diversion. So semua itu mengambil perlu diambil kira, perlu memastikan segala profil itu dilengkapi. Alhamdulillah dengan saya punya kru, saya punya pembantu juruterbang, jurumalim, jurutera penerbangan dan juga quartermaster, kami telah bergabunglah, berbincang dan mendapatkan satu perancangan yang bagus untuk misi tersebut. Perinciannya itu. Ya, perinciannya dan juga perlu memastikan had muatan. Kita harus ada prosedur operasi standard yang perlu kita ikuti lah. Okey tuan, macam tuan kata tadi, kita sempat sembang sikit tadi. Tuan kata operasi piramid ini merupakan salah satu antara misi yang paling mencabar tuan pernah kongsi ataupun pernah lalui. Mungkin tuan boleh kongsi dengan kita, selain daripada cabaran untuk membuat perancangan dalam tempoh yang singkat untuk mengeluarkan ataupun mengevakuasi rakyat Malaysia ni, apa lagi antara cabaran yang mungkin orang luar dekat luar sana tak nampak sebenarnya apabila kita menguruskan benda-benda melibatkan ketenteraan dan juga misi kemanusiaan ini? Okey, apabila kami diarahkan untuk buat misi evakuasi ini, pihak pimpinan TUDM pada waktu itulah Parlimen Tentera Udara, Parlimen Operasi Udara,
di peringkat awal, walaupun belum dapat arahan daripada kerajaan, mereka telah mengadakan perbincangan awal, mengumpul segala maklumat. And at the same time, kami di Skuadron Penerbangan juga membuat persiapan awal. Itu cuma 3 hari sebelum hari sebenar. So atas sikap profesionalisme semua, kemampuan kami warga ATM, khususnya TUDM, so kita dapat menghasilkan plan kontingensi. Jadi bila diarahkan 3 hari selepas itu diarahkan untuk melaksanakan misi tersebut, kami telah bersedia. Which is dalam masa singkat dan bersedia. Itu cabaran yang pertama lah, dia punya masa yang singkat. Kurang daripada 3 hari saja. Yes. Dan yang keduanya cabaran adalah pesawat tentera ni, bila kita melalui ruang angkasa, ruang udara negara asing, kita perlu ada kelulusan diplomatik. Betul. So itu yang kadang dia delay the flight because of the kelulusan diplomatik. Dan alhamdulillah kerjasama daripada Wisma Putra, MKN membantu kita mempercepatkan proses mendapatkan kelulusan diplomatik tersebutlah. Okay, tadi saya tertarik dengan kata-kata Tuan, memastikan gerak kerja dalam masa yang singkat. Bagaimana daripada pengurusan gerak kerja dalam masa yang singkat tu, apa yang perlu dilakukan untuk memastikan ianya berlangsung pada tahap ataupun tempoh yang ditetapkan? Pada pandangan saya pada waktu itu, kerjasama berpasukan tu. Semua kerjasama antara agensi. Maksudnya TUDM, ATM, TUDM, ke MKN dan Wisma Putra. So kerjasama semua, apabila kita perlukan satu maklumat tersebut, so perkongsian maklumat itu yang menyebabkan proses yang lambat akan menjadi cepat. Dan plan yang terbaik lah yang akan kita dapat laksanakan, kita akan hasilkan. Maknanya ada plan kontingensi lah, sekiranya A tak dapat deliver, plan B, plan C. Betul. Memang pada asalnya kita melalui laluan udara, tetapi pihak MKN juga ada merancang melalui laluan laut juga. Kapal bunga emas 5 tak silap saya, juga diatur gerakkan juga, di standby untuk sekiranya kita tidak boleh menggunakan laluan udara pada waktu tersebut. Tapi alhamdulillah atas kerjasama semua pihak, macam saya mention tadi, Wisma Putra, Kementerian pejabat kedutaan kita, penasihat pertahanan kita di Mesir, apa semua membantu. Dia membantu mempercepatkan proses tersebut. Dan kita berjaya membawa keluar rakyat Malaysia daripada kawasan konflik tersebut. Saya dah baca tadi komen daripada netizen, one of rakyat Malaysia yang naik C-130, dia kongsi kisah masa dia duduk dekat ruang kargo tu berhimpit, lebih kurang dalam 200, dekat 300 juga masa tu. Ruang kargo besar, tapi bila dah dihimpunkan ramai-ramai, suasananya pada ketika itu ada terpaksa berdiri dan sebagainya. So tuan pada ketika menjadi pilot C-130, so macam mana tuan handle situasi dengan passengernya, dengan berat muatan, lepas tu dengan tuan nak bawa C-130 tu lagi? Okey, memang itu cabaran juga sebenarnya. Kita pada waktu itu perlu memastikan keselamatan penumpang. Sebab sebelum kita fly, kita perlu make sure keselamatan penumpang menjadi keutamaan kita lah. Di samping itu selain keselamatan kru juga. Tapi pada waktu itu kami cakap, kami maklum pada mereka, okey, kami nak bawa keluar. Kalau kata kami nak dapatkan keselesaan, tak boleh nak ramai. So jadi pada waktu itu kami terpaksa di atas lantai. Memang saya tak nafikan, mereka terpaksa duduk di atas lantai, ada tak berdirilah, semua duduk. Mungkin itu pesawat lain lah. Itu mungkin pesawat lain. Tapi yang untuk C-130 ini, C-130 dia duduk cuma berhempit. Consideration kami pada waktu itu adalah waktu penerbangan tersebut. Kalau daripada Kahirah sekitar 1 jam 40 minit. Dan dari Iskandaria dalam 2 jam lah anggaran saya. Dan daripada faktor keselamatan, kita fly over the land, kita tak fly over the water. So one of the consideration kita untuk membawa melebihi daripada kapasiti yang sepatutnya lah. Tuan, kita nak tahu juga, wujud tak suasana kritikal ataupun suasana cemas yang berlaku ketika misi tersebut yang mungkin tuan dapat kongsikan, yang orang tak tahu pun sebenarnya? Itu berlaku sebelum kami sampai di Jeddah. Daripada Subang kami berlepas di Maldives dan kami pergi ke Abu Dhabi untuk technical stop lah, untuk refueling apa semua. Dan sewaktu kami sampai di Abu Dhabi, saya pesawat yang pertama, kami dah land dulu dan ada 2 pesawat di belakang lah. Waktu itu berlaku cuaca yang tidak elok, ribut pasir. So jadi 2 pesawat tu dia tak boleh nak land di Abu Dhabi. So dia terpaksa dilencongkan ke lapangan terbang Al Ain di UAE juga. Itu antara yang kami pun jarang dapat experience macam tu lah. Tapi kami dah dilatih untuk perkara-perkara macam tu. So dia ke arah sana lah, dia dilencongkan ke Al Ain.
Itu yang pengalaman yang ni lah. Yang macam untuk pengurusan pesawat di Jeddah itu sendiri, ialah kami cabaran dia, kami terpaksa beroperasi daripada kawasan dispersal, kawasan terbuka. Kami tidak dapat disediakan hangar untuk menyimpan alat ganti pesawat, kan, untuk urusan senggaraan. So kami terpaksa di kawasan terbuka saja. Dan kita sedia maklum juga ketika krisis itu berlaku, tuan, ya, talian terputus hubungan. Ya, itu berlaku dalam keadaan krisis taktikal dan juga kepimpinan. Dan mungkin dari sudut tuan sendiri, bagaimana tuan menangani dan menguruskan pengurus pasukan dalam ketika berdepan untuk berkomunikasi apabila dalam keadaan genting sedemikian? Kita nak tahu juga masa tu talian semua terputus hubungan, kan? Okey, untuk macam kami ada tim pengoperasian juga dari Malaysia lah, yang buat operasi 24 jam juga. So macam kami di Jeddah tu kami adakan setiap hari kami adakan taklimat. Kita update apa semualah. Dan untuk staf bantuan logistik yang berada di Mesir, di Iskandaria dan juga di Kahira, kami menggunakan Satcom, telefon satelit, kan. So untuk kami berhubung dengan mereka yang bertugas di sana lah, supaya bila kami sampai dia ready dengan passenger apa semua, dan ready untuk di boarding kepada pesawat lah. So yang semasa di Jeddah, untuk komunikasi kami tiada masalah. Cuma untuk berhubung dengan petugas kita di Mesir, so kami menggunakan satellite communication. So masa tu kalau tak salah kerajaan menyekat komunikasi, kan, tak boleh masuk, tak boleh keluar masa tu. Yes. Mungkin tuan boleh kongsikan dengan kita juga, macam tuan kata tadi, melibatkan kerjasama semua pihak, agensi, kementerian, daripada bawah sehingga ke atas ke bawah. So mungkin tuan boleh kongsikan macam mana semua pihak ini memainkan peranan masing-masing, bekerjasama bersatu padu, memastikan apa juga operasi, tak kisahlah ops piramid ke, ops kemanusiaan, berjaya dan juga lancar. Betul. Setiap agensi department ni dia ada bidang tugas masing-masing. Macam ATM, TUDM kami menyediakan pesawat, anak kapal, merancang misi. MKN merancang dari segi operasi strategi macam mana nak melaksanakan. Wisma Putra dari segi kelulusan diplomatik yang saya mention tadi, kan. Bila semua agensi ni kita bekerjasama mempercepatkan proses, kita ada clear communication antara setiap agensi itu yang menyebabkan satu misi itu berjaya dan dapat dilaksanakan dengan cepat dan berkesan. So pada pandangan saya perlu ada kerjasama yang baik antara agensi, which is apabila kita memerlukan sesuatu kelulusan maklumat, dan mereka akan share the information dengan kita. So itu yang menjadi kekuatan lah sebenarnya. Dalam piramid ni kita nampak semua pihak memainkan peranan. Daripada ATM, TUDM, Wisma Putra, daripada tabung haji juga, saya kena mention juga, dia menyediakan penginapan dan sajian untuk pelajar-pelajar kita, dan juga semua yang terlibat, agensi yang terlibat lah. Dan mungkin puan boleh kongsikan apakah yang dibuktikan oleh kejayaan piramid ini mengenai keupayaan dan kesiapsiagaan ATM pastinya. Piramid ini membuktikan bahawa ATM mempunyai keupayaan untuk mengatur gerak anggota dan aset dengan pantas, melaksanakan operasi jarak jauh dan mengekalkan operasi secara berterusan. Buktinya dalam masa 72 jam kita berjaya melaksanakan 18 penerbangan ulang-alik daripada Jeddah ke Kahira dan juga Iskandaria, dan memindahkan teramai 3,482 rakyat Malaysia pada waktu itu. Jadi ianya bukanlah satu tugas yang mudah. Kesiapsiagaan bukan hanya bergantung kepada pesawat, ia merangkumi kepada kecekapan juruterbang dan anak kapal, anggota teknikal, sokongan logistik, perbincangan operasi, sistem pemerintahan dan juga hubungan diplomatik. So apabila semua itu digabungkan, misi yang kompleks akan menjadi mudah. Walaupun berada ribuan kilometer daripada tanah air lah. Dan ini membuktikan juga ATM mempunyai keupayaan untuk hadir, membuka laluan selamat dan membawa rakyat kita kembali ke tanah air. Kita alih sikit perhatian daripada operasi piramid ni. Kita memasuki bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Orang kata apabila menyebut berkaitan dengan merdeka ini tidak semestinya uniform semata-mata. ATM, polis dan sebagainya. So mereka yang
lebih bersemangat wajar merdekanya itu. Tapi pada ketika ini rakyat Malaysia juga ada semangat patriotismenya dan sebagainya. So mungkin tuan boleh kongsikan sedikit message semangat patriotismenya dari sudut ATM itu sendiri. Okey, Op Piramid ini membuktikan bahawa semangat patriotisme itu bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang. Ia menunjukkan kesediaan untuk berkhidmat, berkorban dan membantu rakyat apabila negara memerlukan kita. Kejayaan operasi ini adalah hasil daripada perpaduan Angkatan Tentera Malaysia, kementerian-kementerian, agensi-agensi lain yang terlibat dengan bekerjasama dengan satu matlamat untuk membawa keluar rakyat Malaysia. Jadi kepada generasi muda, kita harus ingat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini bukan tugas mudah. Betul. Kita perlu hargai pejuang-pejuang tanah air negara yang terdahulu, veteran-veteran Angkatan Tentera Malaysia yang menitikkan darah untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Jadi hargailah keamanan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Lengkapkan diri dengan ilmu, disiplin dan kemahiran, dan tumbanglah kepada negara mengikut kepakaran bidang masing-masing. Dan apabila rakyat Malaysia bersatu, kita bukan saja mampu mempertahankan negara, kita mampu menghadapi apa-apa cabaran secara bersama-sama. Yang paling penting hargai kemerdekaan yang kita kecapi ini bukan satu perkara yang mudah. Mudah untuk kita hancurkan tapi tak mudah untuk kita bina. Betul, itu saya sangat setuju ya. Dan seharusnya kitalah rakyat Malaysia menjaga negara kita. Jangan benarkan sebarang anasir luar memecah belahkan keamanan yang kita nikmati ketika ini. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Tuan Brigadier General Muhammad Jafri Subuh, TUDM, Ketua Markas Wilayah Udara 2 ataupun Maulid 2. Okey, di atas perkongsian masih yang ada kan. Terima kasih banyak-banyak. Dia satu sebanyak memberikan satu semangat, suntikan kepada kita dan membuka mata kita betapa pentingnya menjaga keamanan sesebuah negara itu. Betul. Nurul, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.